Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Siti berada kat sini. Peralatan kereta cik suami semalam, semalam lah hari Jumaat. Hari Jumaat tu tak tahu lah pukul apa dia keluar pergi kerja. Dia punya van yang bawa peralatan kerja tu lah ada sebudak motor, entah macam mana lah, kita kesian kat dia. Dia pergi pecahkan cermin sisi van cik suami. Nak tahu cerita dia macam mana. Dia sebenarnya cik suami tu dia kira memotong lori. Memotong lori tu lepaslah kiranya, tapi satu budak motor ni dia susuk kat belakang van cik suami. Dia cilok daripada kiri ke kanan. Jadi dia ngangam dengan lori, tapi cik suami dah tengok sebenarnya dia cilok kat situ, tapi dia kira nak susul lah kiranya, nak susul untuk keluar dia punya rombok ke apalah, itulah lebih kurangnya. Lepas tu dia nampak budak motor ni lalu kot belah apa orang cakap, belah kiri dia. Jadi sebelum budak tu masuk longkang, dia bagilah budak tu jalan, tapi tak tahu macam mana budak tu duk fikirnya cik suami ni langgar dia ke apa ke. Dia kira masa dia cilok tu bontot van cik suami tu dekat dengan dia. Macam tu lah. Tapi dia lalu dekat sebelah van cik suami, dia tendang pintu cik suami. Jadi cik suami ni jadi macam kita dah bagi dia jalan, tapi dia buat macam tu. Macam tu sebenarnya. Jadi dia tak puas hati, dia ajak cik suami berhenti tepi jalan nak bercakap. Macam tu lah konon-konon ceritanya. Jadi cik suami berhenti, tapi betul-betul ni maknanya tempat yang boleh berhenti lah. Dia budak tu berhenti tempat yang tak boleh berhenti, tak boleh kereta parking sebenarnya. Jadi kemungkinan lah pemikiran dia kata sebab orang tua senang nak tibai, sebenarnya macam tu je lah sebenarnya. Tapi cik suami cakap dia berhenti tu tempat betul kereta ke van ke boleh berhenti, bukan orang boleh suka berhenti tepi jalan ni kan. Macam tu lah. Jadi dia tak berani nak pergi. Cumanya Siti duk fikirnya sebab cik suami ni nampak tua, jadi dia senang nak tibai. Itu je sebenarnya. Kerana cik suami pergi dekat dia nak apa orang cakap, nak tumbuk ke nak tendang ke nak apa, senang sebab ni jauh pada orang. Itu je lah. Jadi cik suami ajak dia pergi dekat lah. Dia tak berani, duduk jauh. Jadi bila cik suami naik van, dia balik, dia naik motor, cik suami nak jalan, dia bawa motor tu kuat, dia tarik cermin sisi belah sisi pun tak tengok belah kiri kanan, jadi patah dan pecah cermin tu. Kita datang kat sini nak cari dia punya apa peralatan tu lah sebelum cik suami bawa kereta ke jalan. Cakap kalau kita bawa tu tanpa cermin sisi kena saman lah maknanya. Jadi kita datanglah ke sini, peralat ganti kat sini, tak tahu dah ada ke tak. Kita tanya je dulu. Wih, panasnya.